Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni sambung lagi pelajaran yang ketiga yang tajuknya ialah telinga. InsyaAllah dalam pelajaran hari ini ia mengandungi yang pertama pengenalan tentang telinga, yang kedua peranan telinga dan yang ketiga cara memelihara telinga daripada maksiat. Pengenalan tentang telinga. Telinga adalah anugerah daripada Allah Ta'ala yang digunakan untuk mendengar. Apa yang dimaksudkan dengan anugerah? Anugerah ialah pemberian ataupun hadiah. Kemudian, peranan telinga. Seperti yang kita ni tahu, peranan itu jua maksudnya adalah tugas ataupun pekerjaan. Jadinya, apa dia peranan telinga? Yang pertama, peranan telinga adalah untuk mendengar bacaan Al-Quran. Yang kedua, mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mendengar cerita para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, telinga digunakan untuk mendengar zikir-zikir dan ceramah agama. Dan yang kelima adalah untuk mendengar ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, contoh lain bagi peranan ataupun tugas telinga ialah untuk kita ni dapat membezakan perkara baik dan buruk. Contohnya, sememangnya manusia dikurniakan telinga adalah untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, ceramah agama serta nasihat yang membawa kebaikan. Namun, di samping itu jua, manusia juga boleh mendengar hal-hal yang buruk seperti gosip ataupun fitnah. Maka dalam keadaan ini, kita ni diberi pilihan untuk menjauhinya. Seterusnya, cara memelihara telinga daripada maksiat. Dalam pelajaran kita ni hari ini, ada 5 cara memelihara telinga daripada maksiat. Yang pertama adalah telinga dipelihara daripada mendengar segala perkara bid'ah. Apa yang dimaksudkan dengan bid'ah? Bid'ah ini menurut bahasa ialah bererti sesuatu yang baru direka atau baru diadakan tanpa ada contoh atau asal yang seumpamanya sebelum itu dan tiada kebiasaan sepertinya. Tidak kira sama ada dalam urusan agama ataupun urusan lainnya. Dan dalam hal ini ia adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, telinga dipelihara daripada mendengar orang mengumpat. Yang ketiga, dipelihara daripada mendengar perkataan yang keji. Apa yang dimaksudkan dengan keji? Keji itu adalah bermaksud yang sangat buruk dan hina. Kemudian yang keempat adalah dipelihara daripada mendengar perkataan batil. Batil ini maksudnya adalah perkara yang palsu ataupun tidak benar. Dan yang kelima, telinga dipelihara daripada mendengar orang mengata-ngata akan kejahatan orang lain. Oleh yang demikian, di sini perlu kita ni ingat bahawa Allah Ta'ala memberikan kita ni telinga adalah sepatutnya digunakan mendengar perkara-perkara yang baik dan bukan sebaliknya. Oleh itu, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.